Facebook tadi tentang minyak sapi. Di sini saya nak cerita sikit sebelum saya terlupa pasal pusat di perut kita. Hari ini ramai orang tak bicara tentang pusat. Dalam perubatan Islam, kitab-kitab lama disebut tentang bagaimana menyembuhkan penyakit melalui pusat. Perubatan moden tak jumpa lagi Malaysia. Malaysia tak ada. Luar negara mereka jumpa dah. Di Europe, di China, mereka dah mula guna pusat. Tapi Malaysia belum lagi. Tuan-tuan yang mulia, masa kita dalam perut, ni saya nak cerita tentang Islam Bukan kata orang moden jumpa ni. Bukan kata Yahudi jumpa ni. Yang ni kita punya ni. Kita punya. Ratus-ratus tahun dah yang ni. Baik. Dalam perut mak kita, kita makan kat mana? Bukankah ke pusat? Pusat ni, dia ada laluan terus pergi di jantung. Laluan terus pergi di hempedu. Laluan terus pergi di pankreas kita. Laluan terus pergi di saraf-saraf perut usus kita. Ni, pusat ni. Tu sebab di luar negara lah ni, bila mereka nak teropong jantung, mereka tak cucuk ke paha dah. Dulu kena buat masuk kamera ke paha, betul tak? Masuk solo kita pun senak. Nak termuntah dia dolok masuk ke orang. Dan ni tak payah. Tapi Malaysia tak buat lagi. Dia mampu ke pusat. Masuk ke pusat terus. Nampak terus. Ni pusat. Maka dengan itu orang dulu orang alim-alim, orang hebat-hebat, dia kata tiap-tiap malam sebelum tidur bubuhlah minyak sapi di pusat kamu. Malam ni bubuh minyak sapi di pusat, biar pi dia meleming ke apa ke, biar pi sabar sat bubuh dalam masa seminggu, akan tengok apa jadi. Kebanyakan saya punya pasien, dia kata bila bubuh dia 2-3 minggu, dia kata berak tu. Pagi-pagi memang akan buah. Orang boleh buang pagi-pagi dengan puas ni, orang sihat ke tak sihat? Tanda kita tak sihat, kita bangkit pagi tak buang. Ataupun kita buang, dia buang cikit lah. Lepas tu yang lain semua disimpan. Ni semua orang tak sihat. Orang yang sihat adalah orang yang bangun pagi, sebelum sembahyang subuh, dia masuk jampan, keluar tu, Alhamdulillah. Sembahyang subuh, cukup best. Ini orang sihat. Malam ni, tiap-tiap malam, bubuh tu, ya Allah, tu bubuh ni kerana nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tak ada jumpa hadis kata Nabi bubuh minyak sapi di pusat. Tak ada. Tapi minyak sapi itu sendiri adalah sunnah baginda Nabi SAW. Siapa-siapa nak buat kuih macam Nabi makan, boleh guna minyak sapi. Nama kuih yang Nabi sangat suka, nama dia Hais. Apa dia Hais? Gabungan kurma, minyak sapi dengan bali.